Okey, insya-Allah hari ini kita kongsi lagi satu perkongsian. Alhamdulillah semua kita dah baca dah. Di kesempatan yang ada ni, hari ini Ustaz nak kongsi sikit satu cerita. Kita dah kongsi dah sebelum ni tentang istighfar. Tapi kali ni kita nak tengok istighfar tu dari sudut yang lain pula. Yang mana kita tahu Nabi pun pernah bersabda sesungguhnya Nabi sendiri yang dah kita kata maksum, terampun dosanya, baik sebelum dan selepas. Nabi maksum kan, terpelihara kan. Tapi tetap juga beristighfar dan bertaubat setiap hari. Paling kurang 70 kali, bahkan lebih lagi. Jadi istighfar itu kita cerita tentang istighfar dan kepentingan istighfar. Kali ini kita nak kaitkan pula bagaimana istighfar ni menjadi pembuka rezeki, dan juga sudah tentulah istighfar sebagai penghapus dosa. Dah siap dah. Jangan lupa ya, ini kena catat ni, kena tulis, kena catat supaya walaupun ringkas, tajuk kita istighfar, minta ampun. Tapi kali ni kita nak kaitkan pula istighfar ni dengan kepentingan yang lain. Bukan kepentingan untuk nak menghapuskan dosa saja, sebaliknya kita tengok istighfar juga sebagai pembuka pembuka pintu rezeki. Kita tengok satu ayat di dalam surah Nuh. Cuba tengok ada tak skrin terjemahan Quran dekat depan kita? Ada Ustaz, Ada nampak? kan? Ya. Okey, baik. Jom kita tengok kat sini. Okey. Ni surah Nuh ayat yang keempat ni. Kalau kita perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca dulu ayat yang ketiga dia ni. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatlah kamu kepadaku. Ini dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi disuruh takwalah kepada Allah dan taatlah, ikutlah apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya ni, kepada kaumnya. Lepas tu ekoran daripada ayat 3 tu tengok. Yaghfir lakum min zunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Okey. Allah akan mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa tertentu. Allah akan ampunkan dosa disebabkan takwa dan taat tadi. Tapi hasil daripada Allah ampunkan dosa ni kita tengok kat bawah. Ada lagi ayat dia. Tengok ni. Yang mana hasil istighfar tadi tu ditekankan balik pada ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum. Sehingga aku berkata kepada mereka, ini kata Nabi Nuh lah, pohonkanlah keampunan Allah. Pohonkanlah keampunan Allah, keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Okey, tadi kita tengok kat sini, bertakwa dan taat kepada Nabi akan menghasilkan keampunan daripada Allah, kan? Bertakwa dan taat kepada Nabi akan menghasilkan keampunan daripada Allah. Apabila mendapat keampunan daripada Allah, kan? Bukan setakat keampunan dosa sahaja, bahkan tengok ayat 11 pula, yursilis sama alaikum midrara. Hasil keampunan daripada Allah, ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu. Nampak tak? Menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu. Allah turunkan hujan tu maknanya keberkatan. Kan? Lepas tu wayumdidkum bi amwali wa banin. Dan ia memberi kepada kamu banyaknya harta, kekayaan serta anak pinak. Okey, dengan istighfar Allah turunkan hujan iaitu sumber keberkatan. Lepas tu pula Allah datangkan harta, dengan istighfar juga Allah kurniakan zuriat, dan dengan istighfar juga tengok kat sini, dan
Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman. Wa yaj'al lakum anhara. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia jadikan mengadakan bagimu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi kalau kita tengok faedah daripada istighfar tadi, memang betul lah kita tengok di sini konteks ceritanya kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Tetapi itu tidaklah terbatas kaedah itu, iaitu kaedah istighfar itu kepada Nabi Nuh dan kaumnya saja. Tidak ya, ini juga boleh kita ambil manfaatnya bahawa di sini kita dapati istighfar tadi bukan sekadar pengampun kepada dosa, sebaliknya pembuka kepada pintu pintu rezeki. Okey, dengan dosa pintu rezeki kita tertutup. Bila kita beristighfar, terampun dosa, maka dengan terampunnya dosa tadi tu, pintu rezeki kita terbuka. Nampak tak? Itu kepentingan istighfar. Selain daripada tu juga ada satu hadis. Kita tengok ya, ada satu hadis. Mana hadis dia? Tengok ada satu hadis yang di sini anda carikan dia punya hasiat terjemahan lagi. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang membiasakan istighfar ataupun yang melazimi istighfar, Allah beri jalan keluar daripada setiap kesempitan. Daripada setiap kesempitan. Maksudnya daripada setiap masalah. Selalunya kita ni manusia khususnya bila ada masalah kita akan rasa sempit hati kita. Seketat sangat dada kita. Betul tak? Jadi dengan istighfar, kita lazimi istighfar, Allah lapangkan dada kita. Allah lapangkan dada kita. Lepas tu Allah hilangkan setiap kesedihan. Maknanya fikiran kita sedih ni disebabkan perasaan kita, fikiran kita terbeban, masalah yang kita tanggung. Jadi Allah ringankan benda tu. Allah ringankan benda tu, hilangkan setiap kesedihan, dan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nampak tak? Ini kelebihan ataupun kesan istighfar kepada kita di dalam kehidupan kita. Dah semestinya istighfar ni yang pokok asas ni, istighfar ni untuk minta keampunan lah. Bila kita minta keampunan daripada Allah di atas segala tindak tanduk kita, di atas segala dosa kita, yang kita sedar ke, yang kita tak sedar ke, jadi Allah pun ampunkan kita, maka Allah bukakan bagi kita pintu-pintu rezeki dia. Pintu rezeki dia selain daripada yang kita tengok ni tadi dalam hadis ni, Allah lapangkan dada kita, Allah ringankan beban kita, dan rezeki kita Allah luaskan. Jadi istighfar bukan hanya soal dosa saja. Jadi istighfar adalah ubat untuk kehidupan. Jadi bila kita sebut je istighfar, maknanya pasal dosa je. Minta ampun dosa. Tidak ya. Sebaliknya, itu memang betul yang pertama. Jadi kesan dia tu, kesan istighfar tu. Bila kita dah beristighfar, kita positif dengan Allah ampunkan dosa kita, maka Allah bukakan kepada kita pintu rezeki. Seperti dalam surah Nuh tadi tu. Berapa banyak kelebihan yang kita dapat daripada hasil istighfar. Allah turunkan hujan sebagai sumber berkat, sebagai sumber rezeki. Dengan hujan tu Allah suburkan bumi kan. Lepas tu Allah datangkan harta, dan istighfar juga Allah anugerahkan kita zuriat. Lepas tu Allah suburkan kehidupan kita, sumber rezeki kita kan. Tengok kebun dan sungai-sungai tadi tu. Jadi itu adalah hasil daripada istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fahamilah kat sini, istighfar bukan sekadar memohon keampunan, sebaliknya istighfar juga pembuka pintu rezeki. Okay? Allah tak jemu memanggil kita pulang kepadanya dengan memberi kita satu nikmat yang besar, iaitu
istighfar. Jadi lazimilah istighfar ni setiap hari. Nabi pun beristighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Kita ambillah istighfar tu. Kita ada beberapa bentuk istighfar. Seperti istighfar biasa. Astaghfirullahalazim. Kita ada juga istighfar yang lebih panjang sikit. Apa dia istighfar yang lebih panjang sikit? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan. Kita juga ada istighfar, dipanggil istighfar Nabi Yunus. Siapa ingat istighfar Nabi Yunus macam mana? Uh, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu istighfar Nabi Yunus. Kita ada juga, ada lagi power. Kalau istighfar biasa tu, amalkanlah pagi 100, petang 100, istighfar ringkas tadi tu. Astagfirullahalazim. Pagi 100, petang 100. Kalau istighfar Nabi Yunus tu pun boleh jugalah kita amalkan. Tetapi ada satu lagi istighfar yang dipanggil apa? Istighfar apa tu? Sayyidul istighfar. Kan? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Nampak tak? Itu kalau kita dapat amalkan sekali pagi dan juga sekali petang. Itu sangat baik. Tapi kalau kita dalam keadaan terdesak, kalau kita dalam keadaan kesempitan, kita amalkan istighfar Nabi Yunus. Kalau dalam keadaan rutin harian kita, kita amalkan istighfar ringkas tadi. 100 kali pagi, 100 kali petang. Tambah pula Sayyidul Istighfar, tambah pula istighfar Nabi Yunus di kala kesempitan. Bayangkan istighfar Nabi Yunus tu bila diamalkan oleh Nabi Yunus di kala dia di dalam perut hut, di dalam perut ikan. Itu situasi yang sangat sempit lah tu. Macam Berapa tu juga. kali Ustaz? Itu atas keyakinan kita lah. Tak ada ditetapkan atas keyakinan kita. Berdasarkan berapa besar kita punya masalah tu, kan. Istighfar biasa ni lazimilah 100 pagi, 100 petang. Tambahan pula istighfar Sayyidul istighfar tadi, sekali pagi sekali petang. Dan istighfar Nabi Yunus di kala hajat, di kala keperluan. Buatkanlah penuh keyakinan, maka Allah akan datangkan pelepasan, ataupun Allah ada selesaikan, ataupun Allah ringankan tanggungan yang kita hadapi itu. Tapi kali ini Ustaz nak kongsi satu lagi rahsia dia bab istighfar ni. Nampak tak? Ni istighfar untuk memohon keampunan dan juga pembuka rezeki, kan. Dan satu lagi, ada yang menariknya tentang istighfar ni, tetapi kita tak perasan. Ada 2 bentuk ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Allah mengampunkan. Satu, kita boleh ambil contoh dekat surah Nuh ni, ayat 4 tadi tu, yaghfir lakum min dzunubikum. Okey. Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Tengok ya. Ini special sikit ni. Kali ni istighfar kita kaitkan dengan 2 contoh ayat. 2 contoh ayat. Yaghfir lakum min dzunubikum. Satu lagi contoh ayat. Contoh ayat yang kedua, kita tengok sebagai contoh dekat surah Al-Imran. Okey, surah Al-Imran ni ayat ke-31. Tengok kat sini. Tengok dekat sini. Ayat 31 ni. Nampak tak? Ya, nampak. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Okey, kita cintakan Allah, kita tanda kita sayang kepada Allah, kita taatlah kepada Nabi. Kita ikutlah Nabi. Apa hasilnya daripada ketaatan, kecintaan kita kepada Allah tu? Yaghfir lakum dzunubakum. Okey, apa dekat sini? Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Nampak tak? Petikan ni yang kita nak ambil ni. Bab istighfar ni. Dalam ayat ni, okay, dalam ayat ni wa yaghfir lakum dzunubakum. Okey. Dalam ayat surah Nuh tadi, yaghfir lakum ni
yaghfir lakum min dzunubikum. Cuba perhatikan beza dia. Ustaz buka lagi sekali ya. Tengok surah Al-Imran tadi, ya wa yaghfir lakum dzunubakum, tetapi di dalam surah Nuh yaghfir lakum min dzunubikum. Apa beza dia? Tengok tak, ini satu perkongsian yang sangat menarik ni. Kalau dapat kita fahami betul-betul, kita hayati, dan paling baik sekali selepas ni kita janganlah tinggalkan istighfar ni. Lazimilah istighfar. Tengok sebab apa Allah bagi satu lagi kelebihan kepada kita ni. Bukan satu istighfar tadi setakat kelebihan dia mengampunkan dosa, itu sangat besar. Anugerah Allah tu ampunkan dosa kita. Lantas dengan itu Allah bukakan pula pintu rezeki kita. Allah ringankan beban kita. Allah selesaikan masalah kita. Bahkan tambah lagi, ni yang paling special dia. Ni yang paling special dia. Apa perbezaan dua surah ni? Dekat surah Al-Imran, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dekat surah Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum. Mungkin Ustaz pernah ulas dulu ni. Siapa ingat? Ajar Sina ingat? Apa dia soalan dia, Ustaz? Apa beza dia dua tempat ni? Perhatikan betul-betul ayat dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, surah Al-Imran. Okay. Dekat surah Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum. Oh, min tu sebahagian daripada. Beza dia di antara dua ayat ni, pengampunan ada juga yaghfir lakum. Baik surah Nuh, baik surah Al-Imran, yaghfir lakum. Kan? Ada pengampunan. Tetapi dekat surah Al-Imran tak ada perkataan min. Tak ada perkataan apa? Min. Dekat surah Nuh tadi ada perkataan min. So apa makna min ni? Daripada kan? Daripada, satu makna. Itu mengukur jarak ataupun mengukur tempoh. Dari KL ke Melaka ke, dari waktu zuhur ke waktu asar ke, itu mengukur jarak atau tempoh. Sebahagian. Ya, dekat sini makna dia sebahagian. Min kat sini sebahagian. Tengok contoh dekat sini kan, terjemahan dia. Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Okey. Bila kita tengok surah Al-Imran, jika kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa. Semua dosa lah tu, bukan sebahagian. Kamu. Tak ada perkataan sebahagian kat sini. Mujur juga. Mujur juga. Jadi mana yang kita lebih suka? Mujur lah. Jadi kita nak honey lah, Ustaz. Sepenuhnya. Yang kita nak honey lah. Ya, yang sepenuhnya itulah Ustaz nak bagi tahu ni, bahawa yang sepenuhnya ini rupa-rupanya kalau kita fahami cerita daripada atas, ini adalah berkaitan dengan, nampak tu? Wahai Muhammad, nampak tak tu? Qul ni merujuk kepada katakanlah. Siapa yang nak katakan? Nabi Muhammad lah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Sampaikanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu. Jadi bila kita fahami konteks cerita dia, ini memang kepada umat Nabi Muhammad. Oh, okey. Ini memang special untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan cerita tadi untuk umat Nabi Nuh ataupun kaum Nabi. Oh, kaum lain. Kaum Nabi Nuh. Lebih special. Tambah lagi satu. Lebih special. Ustaz, bukan kita pun daripada Nabi Nuh juga ke kita? Itu asal usul kita memang. Tapi dari segi konteks cerita ayat dia, ambil konteks dia, apa dia? Yaghfir lakum min zunubikum. Ada perkataan min. Kita tengok ayat yang ada perkataan min ni, cerita dia tentang umat terdahulu. Di sini sebelum lebih khusus kepada umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh. Sedangkan ayat Quran dekat surah Al-Imran ni, konteks cerita dia daripada atas ni kita tengok kan, lebih khusus kepada umat Nabi Muhammad. Lebih khusus kepada umat Nabi Muhammad yang tak ada perkataan min tadi. Dan lebih menariknya kita perhatikan konteks ayat yang macam ni, yaghfir lakum dzunubakum dengan yaghfir lakum min dzunubikum tu rupanya ada 6 kali dalam Al-Quran.
Ada berapa kali? 6 kali. 6 kali. Okay. Yaghfir lakum min dhunubikum. Kita jumpa dekat surah Nuh ni satu. Yang terakhir. Sebelum tu kita jumpa dekat surah Al-Ahqaf. Ayat 31. Sebelum tu juga kita jumpa surah Ibrahim ayat 10. Semua cerita yaghfir lakum min dhunubikum. Dan ketiga-tiga ceritanya berkait dengan umat-umat terdahulu. Oh, ya. Bukan umat Nabi Muhammad. Okay. Berapa kali tu? 6. 3 kali. 3 kali yang tadi. 3 kali yaghfir lakum min dhunubikum. Surah Nuh ni satu. Lepas tu surah Nuh yang tadilah. Ayat yang keempat tu. Ni kan. Surah Nuh ayat keempat. Lepas tu sebelum tu surah Ahqaf ayat 3. Lepas tu surah Ibrahim ayat 10. Oh. Surah Ibrahim ayat 10. Semua ada yaghfir lakum min dhunubikum. Tetapi yang lebih aneh dia, ada 3 ayat juga. Sebab tu Ustaz kata 6 tadi tu. Lebih aneh lah tu. Lebih aneh dan lebih pelik. Unik, aneh, pelik. Samalah tu. Okay. Ada 3 kali juga ayat yang tanpa min tu. Yaghfir lakum dhunubakum tu. Ada 3 kali juga ayat dia. Pertama, surah Al-Imran tadi. Yang ni. Mana tadi? Al-Imran tadi. Ayat ke 31. Lepas tu kita tengok dekat surah Ahzab. Ya, kita ala-ala kita buka kan. Surah apa? Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Perhatikan kat sini mana surah Al-Ahzab kita. Ni kan. Ayat 71. Ayat berapa? Ayat 70. Mana dia? Tak ada lagi. Nampak tak? Nampak tu? Ayat 71. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Tak ada. Nampak tak? Yaghfir lakum dhunubakum. Ini juga kisah berkait dengan umat Nabi Muhammad. Dan ayat yang terakhir daripada surah As-Saff. Surah apa? As-Saff. Surah As-Saff. Kalau kita tengok mana surah As-Saff. Ni surah As-Saff ayat ke-12. Surah As-Saff. Ini pun surah As-Saff ni dah semestinya tengok ini pun juga mana ayat ke berapa tadi nak kata Ustaz? Ayat ke-12. Ayat ke-12 nampak tu terus je. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. So kita dapati kat sini tambahan kepada fadilat keistimewaan istighfar ni, penghapus dosa, pembuka pintu rezeki, peringankan beban kita, penghilang masalah kita, ditambah pula dosa yang diampunkan tu berdasarkan ayat-ayat yang kita tengok ni. Yang lebih menarik dia apa dia? Ada ayat yang mana yaghfir lakum tanpa ada min. Ada pula ayat yaghfir lakum ada perkataan min. Yang mana perkataan min ni membawa makna sebahagian. Terdapat dalam Quran ada 6 kali cerita pasal pengampunan dosa ni. 3 daripadanya yaghfir lakum min zunubikum, 3 pula daripadanya yaghfir lakum zunubakum tanpa ada min. Dan lebih menarik, 3 yang ada min tu kisah berkaitan dengan pengampunan dosa umat-umat terdahulu, sedangkan tanpa min yang membawa makna apa? Kesemua dosa, keseluruhan dosa, khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kelebihan, kemuliaan istighfar yang Allah berikan kepada kita. Fadilatnya cukup besar. Jadi marilah kita sama-sama melazimi istighfar tadi. Seperti mana hadis, dorongan daripada hadis Nabi, galakan daripada hadis Nabi untuk kita beristighfar, melazimi istighfar setiap hari. InsyaAllah. Istighfarlah dengan istighfar yang mudah, astaghfirullahalazim, ataupun panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
ataupun istighfar dengan Sayyidul Istighfar pagi sekali, petang sekali, ataupun dikala kita Kesempitan. kesusahan yang rasanya sempit dada kita, berat sangat nak ditanggung. Istighfarlah sebanyaknya dengan istighfar Nabi Nabi Yunus. Allah. Semoga bermanfaat. Kita panjang-panjangkanlah cerita ni. Yang tak berkesempatan hadir kan kita Ustaz, kongsikan. tak tahu sikit. Ustaz. Ustaz lain lah bagi tahu yang ayat ni ayat mengasih ya. Amboi. Itu amalan apa nama? Amalan mujarrabat orang-orang dulu. Ayat Quran ni macam-macam tujuan dia. Macam-macam Ni apa jadi macam tu. Tapi yang betul juga. Tapi kita nak kait dengan istighfar tadi tu kan. Ada perkataan yaghfir. Istighfar daripada perkataan ghafara. Kita ada istighfar minta ampun, yaghfir mengampunkan, yaghfir lakum min dzunubikum mengampunkan sebahagian dosa kamu, yaghfir lakum dzunubakum mengampunkan dosa-dosa kamu. Iya. Itulah faedah istighfar ni. Justru janganlah kita abaikan istighfar. Anugerah Allah yang cukup besar. Ada Ustaz. Saya ni tak ada kawan-kawan saya ni asyik mengamuk, asyik menang. Asyik mengamuk aja. Asyik mengamuk suruh istighfar setiap hari. Kuranglah mengamuk tu insya-Allah. Jadi pembuka pintu rezeki itu penting tu aja. Pembuka pintu rezeki. Kita ingat istighfar ni nak ampun dosa je. Tidak. Istighfar ni membuka pintu rezeki. Ya. Baca istighfar 40 kali, engkau ni tenang hati. Nak rupa-rupanya iya Ustaz. Kan. Hati tak tenteram. Hadis Nabi tadilah. Mana tengok hadis Nabi tadi? Itu dia. Siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan untuknya bagi setiap keresahan adanya kesenangan. Bagi setiap kesempitan adanya jalan keluar. Allah kurniakan rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak disangka-sangkanya. Okey, itulah kelebihan istighfar kita. Ustaz yang cukup dah tu. Dah pukul 11 dah habis dah. Dah masa sangat mencemburui kita. Jadi apa yang baik tu yang kita kongsikan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang tak baik itu semua kelemahan diri kita sendiri. Jadi kita sampaikanlah kepada yang tak hadir ni. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Ana ucapkan semua selamat berhujung minggu. Semoga semua terpelihara, terampun dosa, terpelihara daripada segala yang kita tidak ingini, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay.